Assalamualaikum. Pagi-pagi dah gerak pergi Taman Keledang Sungai Siput, rumah Puan Mija. Kerosakannya seperti ini. Rodanya udah terplay on. Rail dia tak ada masalah lagi. Ada pun tempat yang tenggelam. Oleh kerana datang jauh-jauh, tukar dua-dua sekali roda yang pakai spring. Rasa macam lama benar tak repair pagar. Kerja hari ni menelan masa hampir 2 jam. Boleh tahan jugalah kenyangnya. Pagar cantik lagi, elok lagi. Rail pun cantik lagi, elok lagi. Cuma bahagian dalam roda tu, pin pemegang roda dekat bearing punya rumah tu, udah patah. Patah di dalam je. Itulah pasalnya roda tu terpeleot keluar. Tapi kerja nak nukar pin tu sama macam kerja nak nukar roda. Macam mana pun kena buka. Kena tanggalkan rumah bearing dia, kena buka rodanya, baru boleh selit pin tu. Lepas tu ingatkan sekali lagi, bukan macam tukar exhaust EX5 je. Pagar yang pertama dah siap, ni pagar yang kedua. Kok bawa turun, tukar mata potong, potong kesan welding lama, pusing pagar terbalikkan, potong kesan welding, ketuk roda bawa keluar. Masuk roda baru, welding, gosok. Angkat pagar, pusing sebelah lain pula, welding belah ini pula. Bila dah siap welding, gosok lagi dengan grinder bagi licin. Siap gosok, cat, angkat pagar, pasang balik, setting balik ngam-ngam, bubuh balik skru and tembur pelincir sikit, tolak. Ngam, dah siap. Senang kan? Lepas tu kemas. Kamu pun boleh buat sendiri, cuma kamu tak ada masa je. Ada masa nak repair ni paksu. Jadi kalau ada kerosakan pagar, kamu jangan pening-pening. Telefon je Balloon Project. Like, comment, share. Kalau ngam, kasih jatuh lu punya kepala. Balloon Project.